Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insyaAllah malam ni kita start kitab baru ni. Kitab Faridah tu beradu dulu, berehat dulu sementara. Habis bab rebel ni kita baca pula bab kita. Baik. Jadi kalau ikut kira minggu lepasnya bab kita baca bab rebel pada kitab Matlaq ni haji dia. Matlaqi. Dulu. Ni cara kau dalam ini ada lapah. Lagu mana nak wiwoke ada berlaku. Jadi gini, api hok ni kalau ada masuk baca pula Matlaq. Matlaq tu molek juga. Tapi ingat esok di Pondok Meneganya nak start dah tu bab rebelnya. Jadi bab rebel di Pondok Menega pakai kitab Matlaq ni, kitab Matlaq. Sini kita pakai kitab ni dulu. Baik okey baik. Tengok muka kita depan dulu. Okey, baik. Kita ada belakang dah tak? Ada. Ada belakang dah tu. Kita tengok depan dia kata risalah korban. Risalah ni kita kata nak tak berapa banyak lah layar dia, tapi insyaAllah manfaat. Baik. Karangnya siapa dia ni? Tuan Guru Haji Wan Muhammad Zulki ko Zaki. Bin Wan Ismail Madrasah Darussalam. Tabaah jadidah topok apa ni cetok baru. Nama cetok ni Sidratul Muntaha. Lihat apa ni? Ya. Baik. Tengok muka surat 1 dalil, tengok dalil ya tuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang Tuan Guru, dia kata kau dia ongkos surat pertama panduan korban. Panduan korban. Korban bahasa kita, bahasa Arab dia panggil udhiyah. 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 Korban. Baik.
Dia kata ke dia, penomeh pandu ekor bed, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ada. Ni biasa ni, kita biasa baca dah ni. Tu Arab dia. Baik. Kemudian ni mukaddimah dia, lepas pada tu masuk pada hukum. Kita baca laju ni, baca laju. Mana pak laju kena laju dah. Kena belajar kot cara baca laju ni. Dia ada 12 muka surat ni. Pada ke mana je? Kena terjemuh dulu ke ni? Terjemuh apa malam ni? Sudah lah. Ya. Tak boleh laku juga itu. Dia tak ada orang yang ni. Sudah lah. Apalah dah hamba royak gitu kak, kena buat buku suku lah. Kau tak ada Google Translate bah, hok ya hok Jawi ke Rumi. Demo ada. Tak jadi. Tak boleh ni. Ya suruh kena ngaji Jawi tu. Kena buat semalam mes ni ada buat kuliah. Boleh baca, cuma dia panggil tidak lancar Rumi dah. Tak apalah. Kalau lagu tu kena baca koho-koho lah. Koho-koho. Baik. Baru nak baca juga. Tak apa dah. Baik. Dia kata mana? Amma ba'd. Baik. Maka apabila menjelang hari raya Adha, Idul Adha kan? Baik. Atau hari raya haji. Raya ada kita tak biasa sebut raya haji lah. Dalam Fathul Mu'i dia kata Idul Akbar kalau lebih kurang gitulah, raya besar. Idul Asghar raya kecil. Baik. Raya besar mana, raya kecil mana? Raya besar, raya haji. Okey, lepas tu nak tanya, realiti sebenar ke mana pak kita? Raya haji ke raya puasa besar? Raya puasa. Bedih ngapak subuh bedih. Nak tidur sekarang. Pur tidur mandi dah. Raya haji dah mana? Lepas habis terbit klik, pakak pakai kuih, klik tidur. Tak jadi. Roti tak ada. Likut kira raya besar ni. Pasal yang dia takbir berapa hari hari ni? Pak dah kita kata dah. Subuh tu 9, 10, 11, 12, 13. 4 ke 5 lebih kurang gitu. Banyak hari. Ada pun raya puasa. Bila habis maya raya. Habis. Tapi ada orang rajin. Roh tu takbir lagi. Dia tak ada dah. Nak takbir banyak ni. Raya haji. Nanti kita akan royak lah. Cara takbir tu, dia ada perbahasan ni dipanggil takbir muqayyad selagi takbir mursal dia. Dua kan? Baik, tengok. Baik, raya haji. Ramai di antara orang kita ingin mengerjakan ibadat korban. Orang mah berahi nak buat korban. Habis tu. Dia orang tanya kan, weh tak buat korban kau? Ada, dia orang tanya ya dah tu. Buat kau dah tu. Kebanyakan mereka orang kita beramal tetapi tidak diketahui caranya ibadah korban. Domain tu jaga dah. Baik. Wa amal tapi tak tahu cara. Jalan sungguh. Jalan je tu. Wa amal rajin ngaji malah. Wa amal rajin ngaji malah. Baik. Jadi kita nak ibadat ni biar kena cara. Tak kena cara takut jadi koksi. Cara dia kena mengaji. Baik. Dan mereka pula tidak bertanya orang alim. Tak tanya. Apakah buat ngajar dah lagu tu? Tepuh dinding kat kona. Tepuh hal ini kona pula. Gitu. Mukaddimah ni pedih dah weh. Mukaddimah ni ketik orang dah. Baik.
Tak bertanya galing. Lepas ada ngaji-ngaji ni ya baru tanya. Boleh kau dok nak buat, nak ambil daging sikit ni, nak buat makan bewo. Contoh ada orang tanya. Okay, bila ada sogi kau gapo, kan tu? Hak bui tu bui lah, dia nak buat bewo dia. Baik. Biasa soalan yang ditanya lagu tu lah. Jadi amun oyak gini, pas ni dia oyak belakang. Dia apabila kita bui sekadar hak kita kata, bahagia hak wajib. Bahagia wajib berapa kilo? Setengah kilo atau sekilo atau 2 kilo ni. Kita bui hak wajib tu, lepas tu kita nak ambil belakang hak tu. Boleh ke tak? Boleh tak? Dia tak boleh tu ambil 10 kilo, ambil kita belakang 10 kilo. Tak boleh. Ada dari kitab Matla'i pun kita baca lagu tu kan. Jadi mari tak ada besi, dia asal orang jauh. Mari tak ada besi sini. Tak tu ambil pun sekilo ataupun setengah kilo pada pakai miskin. Tak boleh. Di atas kaul asah, tak boleh. Dosa. Kena bui juga. Tepat tu. Tu. Jadi kita ambil sini, bui sini. Tu baik tu. Tidak tanya ada orang lain. Baik. Dan tidak belajar. Tidak belajar dari guru-guru yang mahir, tetapi mereka tetap mengerjakannya ibadah korban. Tapi buat semacam. Tapi agak akhir-akhir ni orang mengaji dah. Kita ingat apa ni demo pernah royak dia kata mana? Hak dulu-dulu dia kata buat lapek gi ya tak haji. Tapi kita tak ada hak ni. Api amal we cerita dia kata. Buat lapek gi ni sogi nak we kau remis dia kata. Ya lah sungguh. Ngupoh tu dah. Ngupoh tak boleh. Dia tak boleh dia tu. Itu dia. Jadi hak kia sokia tu we pada orang ngupoh orang meso. We ngupoh tak boleh lah. Tu dia dah. Baik. Tetapi tetap mengerjakannya ibadat korban berdasarkan cakap-cakap dan perbuatan orang sekampung. Orang kampung gitu, wak gini dia kata. Dan sekelilingnya orang kampung. Dan sekelilingnya orang kampung. Orang pakak buat gitu lah kau. Dia kata tak salah. Mula. Hak ni nyakit ni payuh nak royak ni. Payuh. Tu. Yang mengikut adat rasmi tempat itu sehingga ibadat korban sudah tidak dinamakan ibadat. Tetapi dinamakan dengan program. Betul sungguh. Programnya lah. Tak jadi amal, tak jadi ibadat supaya kecek lah ni kan. Orang zaman itu, kalau pergi ke Mekah, apa boleh kita tengok orang-orang kita ada ni. Baik, pergi klik haji, klik umrah, orang panggil tak haji, orang panggil gini. Tapi lah ni tuan-tuan boleh tengok tak? Kita tengok nampak macam biasa orang lain ni tak? Pergi umrah kita atau 4 kali semesta, sebulan sekali pergi. Tapi klik, tak boleh. Tolong. Jadi sebab tu ada tu guru dia kata mana? Dia mau bukan nak pergi macam kalau kita kata bukan nak ibadat tu takut. Ni sangat. Seolah-olah pergi melancong. Lain. Dulu lain sungguh tak je pada orang gigi dulu yang begitu dah ni. Orang yang kapal kita tengok juhuk sungguh. Gi tu masa orang bet tu tak paling dah hibur dia buat tu. Klik terjadi kita kata memang Allah Taala hidayah sungguh. Jadi klik juh sungguh. Tu. Lah ni tak tahu takut jadi melancong, buat ni tidak aman. Mungkinlah salah satu sebab. Minta jauh daripada perkara tersebut insya-Allah. Baik. Dinamakan dengan program atau rancangan, maka ia ibadah korban dilakukan berdasarkan rancangan satu badan tertentu dengan tidak mengambil kira syarat sah dan batalnya ibadat korban. Tetapi ia ibadat korban dilakukan mengikut selera nafsu jahil tanpa ilmu. Buat ikut dah. Buat ikut dah. Ni jadi kita kata minta jauh daripada perkara tersebut. Baik. Kemudian dia tengok lagi mukaddimah ni mudah ni insya-Allah. Di sini saya ingin memperkatakan beberapa perkara tentang korban secara ringkas supaya menjadi panduan dan tempat tirikan masalah kepada kita bersama. Kerana pada masa kini ada yang melakukan korban
dan dijual beli. Tu jelas tu sebut tu. Wak rebel tapi kita harga ke dia. Ngopoh, jual, kok daging tu pergi jual. Tak boleh. Dan sembelih dan berniat dan lainnya lagi tidak mengikut setiap hukum itu sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab-kitab fiqh yang muktabar, yang diambil kira. Itu dia lah. Okey, baik. Habis bagian mukadimah, kemudian tengok pengertian korban. Baik. Korban pada lughah. Pada lughah ni ke dah? Lughah ni bahasa. Lughatan wastilahan. Lughah bahasa, istilah lah, syarak lah. Baik. Korban pada lughah ialah suatu yang disembelih pada waktu duha, pada waktu pagi. Jadi esok contoh kita sembelih pada pukul 8, pukul 9. Kalau tanya wak ke dia tu, rebel. Mengikut bahasa betul tu. Rebel warna tu masuk. Hijau tu lagi tu. Kita ayat rebel ikut bahasa kita tu. Bukan pada istilah. Baik. Maka yang dimaksudkan dengan korban pada istilah syarak ialah binatang ternakan berkaki 4 yang disembelih kerana ibadat pada hari raya Adha, hari raya haji, raya haji, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 tak? Deh, ayo deh. Okey, baik. Raya haji 10. Arafah 9 dah. 9 dah, belum 3 lagi dah. Baik. Kalau kita ramal puasa kan kau dia kan? Hak yang diampunkan setahun dulu dan setahun akan datang puasa tu kan? Apa kat puasa dia ni? Okey, baik. Sini ni nanti kita bicara lagu mana. 9 ni subuh tu pagi tu lagu mana boleh terbedah pada aku. Dia ada bicara kau ni. Baik. Kemudian naik 10, 11, 12, 13. Takbir tu dia panggil. Okey, baik. Jadi di objek sini binatang ternakan kaki 4, hok mana? Lembu unta, lembu, kambing, biri-biri. Hok ni dah asal pak. Selain daripada ni tak boleh. Aku bahas lagi. Okey, teringat. Mujur apa waya. Kelita. Okey, baik. Dia sebab dia panggil sekawal sekali dengan lembu tu. Okey, baik. Unta, lembu, kubah, biri, kambing. Baik. Cuma begini. Kayak kita ngaji pada sebelum ni, ada lagi tak matlak dia kata, kalau orang sesok sangat, orang tak ada piti sangat, dia suruh sembelih je. Kerana tu dia, kerana semata-mata nak suruh tupuh darah. Ada dalam hadis ni hamba baca, dan nak suruh kita ni biar tengok. Pada hari raya haji ni amalan kau dia paling molek. Baik, dia kata kena. Ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min iraqatid dam. Tak ada lah amalan yang amalan anak Adam pada hari nahar, hari raya haji tu, daripada amalan Allah Ta'ala suka, daripada min iraqatid dam, iaitu menumpahkan darah. Bukan suruh kata orang ni, suruh melek. Jadi atas dasar ni, kalau tengok dalam kitab Baidu, dia kata, Wa'an Ibn Abbas, dia kata, memadai dengan menumpahkan darah tu ke dia. Walau min dadas, iaitu daripada aja. Jadi pendapat ni bukan pendapat muktamad ni, nama nak royak ni. Cuma yang nak royak, nak suruh juga untuk pada hari itu menumpahkan darah. Hak tu, hak oleh. Jadi kita betul ni, kita tak ada arah, tak haji ni. Tak ada PT, moga anak sekolah ramah ni kita kata. Anak sekolah ramah, gitu gini. Modern ada orang royak lah dia kata, amalan orang yang begitu, sebulan sebelum nak raya haji ni, dia beli air, hak molek-molek, dia pun dalam perku. Biar dia bila orang tanya, nak buat kerja ni tak ayuh. Dia kata nak ambil raya haji. Pasal dia tak ada PT. Kita kata contoh nak ambil gear kau lagu mana. Jadi semata-mata iaitu dengan menumpahkan darah. Tapi
Kau ni pandangan ni gitu ya lah. Kita nak kata kalau aku nak melih aja. Pulau Syiah tak ada apa. Tak ada orang melih bumi yang ambil. Tak ada. Hak ni kalau bagi orang tak ada British ni dia panggil ni. Tu dia dah. Baik. Dia melih tiga kau pada klik tidur lah kau. Tu guru Bajuri dia kata kau dia. Bagi orang yang Tok Guru Bajuri dia kata, orang yang ngekoh tak ada piti lah dia kata, melih jatuh. Melih jatuh dulu dia kata. Gitu dia kata. Padahal pun kita tengok orang-orang melih jatuh dulu. Kan mana ni? Mungkin ambil pendapat ni lah dia. Ambil pendapat ni lah. Tapi hak muktamad pak tadi, uta lembu kubab beri kambing. Tu dia dah. Baik. Tu. Berkaki 4 yang disembelih kerana ibadat pada hari raya Adha, hari raya haji dan hari-hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dengan tujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dengan tujuan tu. Tu dia lah. Baik, habis masalah maksud korban, tengok muka surat 2. Tengok muka surat 2. Baik, dia kata ke dia? Hukum korban. Hukum korban ni ke dia kan? Maka hukum korban pada tiap-tiap tahun ada khilaf di kalangan ulama. Berselisih pandangan. Hak ni kata wajib, hak ni kata sunat. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dia kata dia berpendapat bahawa korban adalah wajib pada tiap-tiap tahun. Mazhab Hanafi Imam Hanifah kata wajib. Pada sungguh kalau demo ni wajib Bangla ni. Bangladesh ni Hanafi. Pokok dia kok mana dia kes meleh. Dia kes meleh kok. Pasal pokok dia wajib. Baik, ambil mana enggak dia kata wajib ni? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli dengan maksud dia apa nama ni, semaya fasalli tu maya raya. Wanhar di sini ialah sembelih mata. Jadi dia tafsir. Mazhab kita berkata wajib, sunat. Tengok lagi. Baik. Dan adapun ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan korban itu ialah sunnatun muakkadatun. Sunnatun muakkadatun kau dia je, sunat kuat. Sunat muakkad. Sunat kuat tutup. No gigi kita tentang siapa wajib, tapi tidak tanggung wajib, tapi kuat tutup. Contoh kita kata dah ni. Baik. Jadi sebenarnya sunat muakkad ni sebab kau dia nak ra'i khilaf. Mazhab lain kata wajib. Kerana nak ra'i khilaf kata wajib, dia pun kata sunat muakkad. Tidak kata sunat saja. Sebab tu Syekh Khatib dia kata mana? Sedekah yang paling afdal. Kita sedekah, kita ambil piti, kita boleh tabur tu, hak tu pahala ada apa? Sedekah paling afdal ialah sedekah korban. Hak ni sedekah korban. Tu ingat lagi tu kita ingat ngaji topik dia kata, guru kata, sedekah hak paling molek sedekah korban. Hak ni tak ada. Tak boleh lawan. Hak paling molek hak ni dia kata. Cuba tengok dalam kitab Iqnu dia jawab lagu mana. Ada dalam tu. Itu dia dah. Baik. Sunat muakkad bagi orang yang mengerjakan ibadat haji. Orang buat haji sunat ke? Dia ni. Dan bagi yang lain daripada orang yang daripada buat mengerjakan ibadat haji, kita lah. Dan mereka menghuraikan lagi hukumnya. Lagi hukumnya, hukum kurban. Tu kembali kepada hukum korban seperti berikut. Baik. Cumanya nak tak jipah. Hang asal pergi buat haji gitu dah ni. Ada apa orang sembelih kibah? Sembelih kau tanya itu. Wak gebel lah. Untuk di Mekah tu lah. Tanya itu. Pakai bui dia gitu.
tang itu duk mekodo lah. Oh. Ngutip TV ke dia kak? Pakai siro. Kita tahu ke wiwoki niat dia kak, dia pakai itu lah. Tapi kalau ayat kau dia kibah dah tau. Dia kibah ni dia jenis beri kau lah ke mana? Dia besar lagi. Besar pada? Besar ada beri. Yang ni kedah tak boleh. Bukan kedah. Kedah tak boleh. Kedah tak boleh mana kita. Dia besar kat dia. Dia bekak atas punggung. Kibah pun boleh. Kibah. Utar, lembu, kubah, biri, kibah, kambing. Lebih kurang. Kau dia adik-adik tu juga ni. Ayo lo pernah tengok dalam gambar, pernah Google sekali. Nak tengok lagu mana muka dia macam punggung dia gitu sikit. Dia besar dia ni. Gembok kibah ni. Biri kita ni dia itu sikit. Tak apalah. Baik. Baik. Orang haji ataupun orang bukan haji, pak kita lah boleh lah. Baik. Okey, seperti berikut. Pertama, korban menjadi sunat muakkad yang kifayah. Gapo dia dulu nak faham kifayah nge pada ain. Pada kifayah pada ain gapo dia? Pada ain tiap-tiap seorang ada. Pada kifayah buat orang lain pakai tak payah. Dia kata kita sebenarnya buat seorang orang lain pakai tak payah. Kita belum faham lagu tu dah ni. Padahal ilmu pada kifayah ni moleknya. Baik. Sama juga masalah korban dia ada sunat aini, sunat kifayah. Hak ni jaga. Pak Tam nak tengok lagi kitab ni dia ada perkara-perkara yang berbeza daripada kitab lain. Sunat kifayah tengok dulu lagu mana? Contoh ahli umur kita ada 10 orang. Okey, hak jawab rebah apa dia? Pok dia seorang. Ayah dia seorang. Maka terakad ada hukum makruh bagi keluarga tu. Karena apabila tak buat langsung tak boleh juga. Tapi kalau sekira mana 10 orang. Tapi lagu mana hidup rumah sewa, bukan ahli keluarga. Maka menjadi sunat aini. Tiap-tiap seorang. Sunat aini ni lagu mana? Contoh lagu mana sunat aini? Bagi semaya rawatib. Tak boleh kita tahu, tak ajib bawa pakai orang lain. Bukan boleh pahala belakang. Tak boleh. Apa dia nak boleh pahala rawatib, dia buat juga. Nak pahala rawatib, ni buat. Sunat kifayah, buat seorang orang lain tirakat. Baik, kita tengok deh. Baik. Korban menjadi sunat muakkad yang kifayah, iaitu sunat muakkad yang dituntut secara umum bagi setiap keluarga yang tinggal beramai-ramai dalam sebuah rumah, yakni jika salah seorang sahaja daripada anggota keluarga sebuah rumah itu melakukan korban, maka gugurlah tuntutan sunat ke atas anggota keluarga yang lain. Tetapi jika ramai yang mahu berkorban, maka itu terlebih baik. Hak ni hak moleknya. Hak ni hak molek. Hak ni biasa ni orang tanya ni. Dia tak ada pitih lagu mana pakak pitih. Baik, hak pitih tu nak uji kopok. Kau nak pakak ni nak sogi lah ni ambo rasa tak ada dah 500 ni tak haji dah. 700 kau terik lah. 900. Lembu hak lagu mana 900. Tak kau boleh sangat. Ada. Dia bagi kita 700 lah ni. Pakak bui ni. Habis je tu. Hak tu wis 100, hak ni wis 100. Baik, hak je niat kena sorang. Jangan pakak niat. Moga pakak bui pakak niat tak ada. Contoh ke dia, ayah ni. Baik, bila ayah ambil ke, maka dia kata ke dia, maka berilah, share lah, kongsilah pahala korban tadi kepada anak-anak sekalian. Hak tu soh, hak tu lagi boleh. Khilaf ni, Imam Romli dia kata kalau tak itu pun jadi. Tapi hak kuat kata kita tu berniat. Bila berniat lagu tu seorang yang saja berniat, aku kita kata kosi. Boleh. Gitu ya. Muka tak ada dah ni nak kata mana. Tapi kalau ada pakak buat. Gitulah. Baik. Tu so bagi sunat kifayah. Tu dia. Tu so pertama.
Yang kedua, korban menjadi sunat muakkad yang aini. Sunat masing-masing aini ni, yaitu sunat muakkad yang dituntut ke atas orang perseorangan. Contohnya, bagi contoh, maya sunat qabliyah, ba'diyah. Sore-sore lah. Tik-imeh, tuk bila, tuk makmum. Maka ini apabila seorang yang tinggal seorang diri dalam sebuah rumah. Contoh yang nak tunggal, hidup seorang diri. Maka tuntutan sunat muakkad itu tidak terlepas ke atas dirinya seorang. Ke atas dirinya seorang. Dia duduk seorang, kalau dia tak buat, tak lepas dia sunat ni. Nak suruh lepas lagi mana? Kena buat rebel. Ada pun hak tadi gini je dah. Hak 10 orang ni kan. Sore je ayah dia ada ni. Hak 9 orang lagi pakat lepas ni kita tu. Tapi kalau 9 orang lain lagi nak buat, hak tu lagi molek. Nila ni nak kecek, nak suruh wit lepas dulu hak tuntutan sunat muakkad dulu. Nampak dah? Nampak abel ni? Dah baik. Selagi ia seseorang tu, domain ia tu kembali pada seorang tu, tidak melakukan korban untuk dirinya seseorang sendiri, melainkan apabila ia seseorang melakukan korban itu, baru terlepas hak sunat, baru terlepas. Jadi kita tengok lah. Kawan tak ada petih ni, kawan kata. Kita tak ada petih ni. Baik, kita duduk dari ahli keluarga. Tanya kecek mari. Tak kena kata Nabi suruh ni. Sunat tutup ni, kuat ni. Baik, kita tanya, Mek, mau buat tak rebel? Dia pun kata dia buat. Alhamdulillah. Tertuna ada hak kita kata, tuntutan sunat ni. Tapi hak molek kalau ada, kita buat retek. Gitu. Tapi kalau kita duduk sorang, maka tuntutan sunat tadi tidak terangkat, melainkan kita buat rebel. Itu dia dah. Baik, habis masalah tu, kita tengok masalah yang kedua. Itu dia. Dan hukum korban itu menjadi wajib. Asal sunat tapi jadi wajib. Kok mana? Tengok. Apabila ia seseorang. Ia seseorang, contohnya kita lah. Bayi kau, ambo sendiri kau, takji kau, ikut lah. Ya tahu mana? Wajib apabila dinazarkan dengan kata asal sunat tapi jadi wajib kalau jadi nazar. Baik, mengikut pendapat muktamad dah ni. Ni ambo ke royak, hak orang kapur duk kecek, nemo lagu mana oi? Buat rebel kan tak? Dia erik lembu, dia erik kopan, nak buat kau dia. Dia jawab ke dia? Nak buat? Rebel dah. Baik. Ni dia panggil jadi nazar dengan sebab kita menentukan. Dia panggil takyin. Apa ni dia ke royak. Baik tu. Jadi ni sebenarnya lalu dah ni. Cuma mana royak pula. Baik, dia kita ngaji ni ingatlah nak kecek ni. Baik, tengok. Korban tu sunat tapi jadi wajib bila jadi nazar. Lagu mana contoh nazar hak jelas. Dia ada dua nazar. Nazar secara hakiki, yang pertama nazar hakiki, yang kedua nazar hukmi. Okey, nazar hakiki. Contoh dia tahu mana? Lillahi alayya, wajib pada atas aku bernazar nak melek lembu ni, nak melek kambing ni. Hak tu cara jelas sebut nazar. Okey, yang kedua nazar hukmi dia panggil. Contoh nazar hukmi, nazar yang dihukumkan ke mana? Orang tanya nak buat apa dia tu? Nak buat rebel. Maka dia panggil nazar hukmi. Tapi sini ni panjang ni. Panjang sini. Tak apalah berhenti lewat sikit pun sini dah. Baik, sini. Hak ni jelas. Hukum hakiki. Hukmi yang dibangsa kepada nazar. Tu dah. Hukmi dia panggil. Baik, tengok dia tu. Baik, hak nazar hakiki ni. Tengok nazar hakiki ni. Bagi Allah atas aku bahawa aku perbuat korban dengan ini. Ini mana? Natal tu lah.
Dia nazar ni banyak jenis. Tahu? Aku menazar sekira mana kalau sembuh lagi pada sehat. Nak sembelih ambil contoh je tu. Tak ramai dia mengata dia ni. Aku mana ustaz kita ada niat royak kalau ingat lepas-lepas ada kalau tak batuk ni ingat nak sembelih kambing, sembelih ayam. Jadi nazar kau tu. Dan dia gambar benar tu. Apalah no kita pun berhi juga ni kambing. Sudah apa? Nak nazar sangat patu royak nak makan lah gini-gini. Baik, hak ni bak dalam hak kita kecek kali jadi gini nak makan, hak tu kena puji lagi. Kena puji lagi. Kadang-kadang je royak kacau. Kena tengok. Hak ni bak nazar ni boleh kira ke. Nanti kita ngaji suku lah bak ni dah. Baik. Rekoh ni lagu tu lah. Baik. So, yang pertama. Okey. Bagi Allah atasku bahawa aku perbuat korban dengan ini menata. Atau ia seseorang memperwajibkan ke atas dirinya seseorang sendiri. Maka dia panggil diberi hukum nazar. Hukum nazar hak mana ji? Dia panggil nazar hukmi. Nazar hakiki hak mana? Hak atas yang pertama tadi. Lillahi alayya wajib kata aku nazar kena sembelih nate ni. Tapi nazar hukmi lagu mana? Baik, dia panggil sebagai hukum nazar. Yakni pada pihak wajib sedekah dan haram dia makan apabila ia seseorang berkata. Contoh. Tengok molek ni masalah ni. Kalau dia kata lagu mana? Aku jadikan ini korban. Atau ini ialah korban. Atau lembu ini aku hendak buat korban. Okey, ni bahasa kita. Kalau kecek kita lagu mana ni? Nak buat? Buat rebel. Baik nanti ni asal orang boleh tanya dia ni. Enggak maksud dia dong kita duduk kampung. Dia tambah depan rumah nak buat ke dia? Tak kira kita kata, nanti ni tak boleh royak ustaz kata jadi gebel aku nak senyak hari ini. Tak kira gitu je. Nanti dia. Baik. Jadi Imam Bajuri kata nak lari daripada masalah ni kata mana? Nak buat sembelih raya haji. Nak buat makan. Kalau nak lari, kalau gebel sunat, boleh juga. Baik gebel sunat. Tak royak ke tak kena pula. Baik. Hak ni pendapat. Tapi kalau dia beringat dia tahu bab ni kita tak kira royak. Tapi yang royak ni pendapat muktamad ni. Cuba kita ayat dah minggu sebut tahun ni kan. Benda ni dimaafkan kepada orang awam. Tapi jadi kodok kalau ikut hukum asal pendapat muktamad hak kuat jadi. Batilah ingatlah we kau ni. Gak kalau dia jadi nazar, jadi hukum nazar boleh makan kodok. Tak boleh. Kita tak boleh, orang tanggungnya pun tak boleh. Tak boleh. Jadi biasa orang kecek gitulah ni. Nak buat apa dia kat tu? Buat rebel. Sudah. Ataupun dia panggil selagi ta'yin. Nak buat dia tu warna putih. Nak buat rebel menentukan. Ataupun dia panggil selagi dia panggil ja'altu hazi kita jadikan binatang tersebut sebagai korban. Baik, apa yang ulama fiqh kata, apabila kita kata nak buat korban ataupun aku jadikan binatang nak korban, seolah-olah kita ta'yin, kita royak sungguh, kita kata sungguh-sungguh banyak, seolah-olah nak naik pada pasal kita tu macam nak pergi pada nazar. Itu dia macam dia panggil ta'yin dia lagi. Itu dia dah. Itu dia dah. Aku jadikan ini akan korban. Biasa tu kita kecek nak buat ke dia ni, nak buat ke. Atau ini ialah korban, nak buat ke dia, nak buat ke. Atau nak buat ke dia lembu ni. Kamu ingat lagi, hak ni timbalan mufti. Orang tanya direct dia. Lagu mana ustaz dia tu? Pok ni orang merah lembu. Orang belum tengah lipas dengan pok. Pok ni merah lembu. Jadi masa dia erat lembu tu,
Orang tanya, nak buat benda tu. Hai, buat apa tu? Nak buat korban tu. Lagu mana tak jadi nazar? Tak terjadi. Kau nak lari daripada tu, nak buat lagu mana? Ya tepuk kena lari sikit, kata hak ni nak buat membelih raya haji. Gak gitu, hak nak raya gitu panjang je. Panjang. Nanti sebentar nak tengok lagi kita nak buat raya haji. Nak buat membelih raya haji. Tak ada nama kau kita ada. Makin raya. Baik. Tapi kalau misal kata kita kecek gitu juga, lagu mana? Pas ni apa kira raya? Baik. Tapi jelas dah tu tak haji dah. Kalau raya gitu jadi dok nazar? Jadi. Tapi dia. Jadi dia royak umum aku tu ya. Iya, kalau kita kata hok dalam memiliki dia dan lembu depan tangga dia. Orang tanya dia mau nak gede lembu depan tangga dia mau ni. Nak gebe? Hok tu jadi nananya. Ada muka dia tak ada dia ke dia ni. Baik. Tapi biasanya begini, hok jadi ni pasal gini. Benda duduk depan rumah, patut kalau contoh orang tanya nak buat apa dia? Dia ya nak buat gebe. Hok ni hok termasuknya. Hok dia tak hok zahirnya kita gitulah kita katanya. Supaya masalah hak abang tanya tadi, supaya kita tergini ya, cerak bini orang tak jadi. Supaya gitu tadi deh. Bebe aku dia ni berapa sok makan. Aku ceram. Bini orang tak jatuh juga tolak muka bini dia. Jadi hak jatuh tolaknya. Daging dia tak ambil. Sebab tak ambil. Dia buat gebel dia masuk tak? Dia tak masuk ada kau lembu. Kalau ikut kira hok dalam apa nama ni? Okey dia jual lembu. Orang tanya nak buat apa dia? Buat gebel. Lepas tu? Tak jadi. Nak cakap bini orang gitu. Tak ada hak pemilikan dia panggil. Lepas tu selagi dia. Contohlah kalau misal kata di atas pendapat yang kata dimaafkan kepada orang awal kerana kecek nak buat korban. Tak jadi juga. Gitulah masalah ni. Dia tak boleh nak ke mana lah. Sebab percakapan orang kampung gitu memang kecek lagu tu. Ada dia gitu. Tapi kalau dia kita ngaji, ingat juga tak haji ni. Nak buat ke dia ni? Korban sunnah. Dia pun lalu. Korban sunnah. Baik, tengok deh. Okay, baik. Tu, tak haji tanya tu ada dah bawa. Baik. Ajak? Kalau orang kecek gitu. Supaya boyak tadi, bagi orang awal ni dimaafkan lagi lah. Tak apa, tak ada masalah. Ajak nak buat gebel. Payah juga tak ada masalah gini ni. Milikan tak ada lagi. Lagi orang ni. Ada yang gitu ni. Baik, taklid bagi pendapat kata misal kata kalau kau kata royak nak buat gebel ni tak jadi, dimaafkan pada orang awam. Maaf pakai kita. Baik, kita tengok dah. Baik. Yakni, okey, baik dia kata apabila ia berkata aku jadikan ini akan korban atau ini ialah korban atau lembu ini aku hendak buat korban, yakni dengan tiada dikaitkan dengan maksud kira dihubungkan. Tok. Ataupun berlapik dengan benda dia kata mana? Tidak dikaitkan. Dia ayat kata korban sunat. Dia buat ayat gebel saja di atas pendapat muktamad jadi nazar. Tapi kalau dia kata nak buat ke dia ni korban sunat, jadi ke tak? Tak jadi pasal dia kait dengan sunat. Tak jadi. Baik, dalam masalah ni contoh kita tak sih ambil pendapat hok maaf tu. Berat
Kena kata korban sunat semua je. Gitu lah. Biar gitu lah. Ataupun kata nak melih gayun. Gitu je. Kalau nak ambil hak pendapat kata ni, sebab dalam ni tak ada ayat ni maaf ni. Cuma hamba kena ambil pada kitab lain. Kitab masnad pun ayat direct. Jadi gebeh. Jadi nazar. Baik gitu. Baik. Maka masalah ini ada tersebut pada Hasyiah Asy-Syarqawi. Ala Tuhfatit Tullab. Ni syarah tahri ni, kitab ni tinggi ni. Kitab tinggi ni. Kitab tahri syarah tahri, Tuhfatul Tullab. Pada juzuk yang kedua, muka surat 465. Tengok sendiri dia tu. Baik. Tengok ni kena buruh bagi. Tengok. Tengok lagu mana. Buruh bagi sikit. Wa ma'lumun anna niyyata bil qalbi wa tusannu bil lisani fayaqulu nawaitul udhiyata al masnunata au ada'a sunnati at-tadhiyati fil masnunati awil wajibati fa in iktasara ala nahwil udhiyati sarat wajibata yahrumul aklu minha walau min jahilin qala Mimro ni dalam kitab fiqh Muhammad Ramli Imam Ramli ke khilaf sama ke Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Baik, tengok deh. Ni tengok ninnah ni baru ni ali kok kira ni nak ayat kalau kita ngaji kalau pakar suruh tengok artinya. Dan yang diketahui bahawa niat itu dengan hati. Niat nak buat korban sunat, nak buat rebel ni dalam hati. Dan disunat berlapah dengan lidah, maka berkata ia seseorang. Berkata ia seseorang, sahaja aku buat korban yang disunatkan, atau akan menunaikan sunat korban yang disunatkan. Tengok, dia kait dak bubuh sunat tu. Kait tu. Atau yang diwajibkan. Maka jika merengkas ia seseorang atas seumpama korban. Nak buat ke dia nak? Okey, contoh kata kena aku berniat korban. Apa ni? Dia royak dengan mulut dia, nawait ala nahwil udhiyah. Baik, contoh dia tak bubuh sunat, nescaya jadilah ia korban wajib. Korban wajib nazar tau. Tak boleh hukum nazar. Baik, bila dia jadi wajib, haram oleh makan daripadanya korban hak wajib. Dan jikalau dipanggil ke dia dan ni goyoh dia nak menghinggakan ni. Baik, tak apa kau takut orang alim jadi lagu tu, orang jahil tak kena. Baik, dan jikalau daripada yang jahil sekalipun telah berkata oleh Muhammad Ramli, orang jahil pun kena juga. Berat ni kalau ikut kira ni, tak boleh makan ni tak je. Faham ke mana ni? Ni orang kita ada wajib mari. Nyanyi kita tak gitu tu royak bak rebel semua ya tu. Ni ada pun pada lapah, ada pun kita berniat ambil korban satu bahagian tak jadi. Ya hok utama ialah dari segi lapah. Baik. Pas lagu mana nak selesai masalah ni? Baik, muktamad jadi nazar. Cuma tengok lagi kitab lain gini. Jadi kena wakilah dalam ni. Kalau pakar hak ni gak selok pun kita weh. Disebut dalam Hasyiah Bajuri, dia kata wala tajibul udhiyatu illa bin nazri, dan tidak wajib korban itu kecuali dengan nazar.
Baik, seseorang itu dia katakan aku nak buat nazar. Baik, dia nak buat ghibah. Perkataan Ali Shibromalisi, Syekh Ali Shibromalisi dia kata intifaru zalika lil awam wa huwa qarib. Perkataan gini dimaafkan kepada orang awam. Tak apa, insya-Allah. Taklid ni. Tapi dengan perkataan Muhammad Ramli ni, Muhammad Ramli kata mana? Syekh Muhammad Ramli kata dia. Walaupun daripada orang jahil, orang awam dia. Jadi khilaf lagi ni masalah ni. Jadi kita bila jadi khilaf gini serabut. Hak tu kata jadi, hak ni kata tak jadi. Senang jangan dia royak. Wingat. Dia tahu wingat nak buat ke dia? Melih gaya haji. Makan gaya. Nak buat ke dia? Korban sunat. Wingat dah tu. Takut-takutnya ke dia. Ambo takut ni hak ayat dia kata ke dia haram oleh makan daripadanya. Moci dia pun nak meninggal apa mari. Sedih dia kata. Dah lah buat ghibah tak jadi dah makan hak arai pula. Dah kata maaf orang-orang. InsyaAllah. Taklid hak tu lah dulu. Tapi pas ni dah ngaji ingat dalam moci weh. Tak duduk royak dalam kutunya royak korban sunat dalam katanya. Jadi Al-Bajuri dia kata kepada dia. Untuk masalah ni dia kata kalau orang tanya, ayyakula, sekira mana orang tanya nak buat geberia tu, nuridu kami mahu nak sembelih yaumal aid. Nak sembelih pada hari raya. Nak buat makan raya. Kena lagi gitu. Gitu ya. Lepas tu kita sama kita, dia muka tahan tu. Kita tanya juga tak tahan. Gak kawan ni sedap nak royak dah ni. Dah takut dah kata. Pak seduk tanya lah. Nak buat geberia tu. Mak tiba-tiba kawan ni nak buat ghibah. Pak nak hundur kelik. Nak taklid. Nak kata maaf tu satu video pula tu. Baik. Lepas tu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari Hasyiah Syarwani. Dia kata mana? Bagi masalah kata nak buat ghibah ni. Setengah pandangan seperti daripada Sayyid Umar dia kata. Fa'in qasadahu ay hazi syat allati urid at-tadhiyah biha fala ta'yin. Okey, baik. Sekira mana seseorang itu dia qasad, dia kata mana? Kambing ni nak buat korban. Tak jadi wajib kerana dia royak benda tadi itu untuk ikhbar. Ikhbar ni dia untuk pemberitahu. Mujur ada pandangan ni. Kecuali dia berniat nazar. Kali-kali dia memang niat nazar. Jadi orang tanya nak buat geberia tu, nak buat ghibah. Taklid kepada pendapat yang kedua. Pendapat muktamad hak kuat kata jadi nazar. Pendapat yang kedua tak jadi nazar. Maaf pada orang awam ataupun ambil setengah lagi kata itu adalah pemberitahu. Gitu yalah. Khilaf gitu. Gitu yalah nak tahu mana. Tu dia. Adapun perkataan pada ketika sembelih wallahu alam. Gaduh situ dulu. Anjir dah tu. Sedap ni. Baik, sedap molek. Hak mana? Dia menazar hak hukumi ke hakiki. Hukumi kalau kita kata nak ambil pendapat yang kita kata maaf kepada orang awam tu kan, tak payah gabriel lah. Dia sama bagi masalah ni contohnya bagi wasiat. Wasiat yang berpitih gabriel, hak tu wajib. Wajib lebih. Lepas tu orang yang buat dia pada dia tak boleh ambil, kena sedekah belakang. Sebab tu dalam masalah ni orang tanya lagu mana kita nak buat segi aku mak kita hak mati dah. Kita tanya dia wasiat ke tak? Dia tak wasiat. Kalau ikut dia tak wasiat, tak boleh. Baik, dia kata dia nak buat juga. Contoh, dia nak kerah. Tak boleh kita nak buat juga. Baik, kalau dia mau buat pada orang mati, maka hak tu kita kata kena bui belakang. Tapi dia ambil juga sekali dua. Hak ni lah kita kayaknya. Buat juga. Tapi buat tak betul kaedah, tak boleh. Ni jelas dah ada sebut dalam ni. Kalau buat pada orang wasiat orang mati tak boleh ambil.
Kita kena ambil gear lah. Tak boleh lepas hak tu muka hak diwasiat dah. Tu dia. Gear lah. Tu dia dah. Baik. Jadi kita ni molek je pasal contoh gini. Dia ada lapah wakil. Tengok muka surat 10 tu. Tu tengok muka surat 10. Contoh lapah ada. Ustaz, saya wakil pada ustaz nyembelih satu daripada 7. Wakil semua lagu mana? Lagu mana? Kalau kita sendiri sembelih, orang lain wakil atas kita lagu mana? Dia ada belakang dengan waktu yang pun jadi bahasa nak ambil kita ni tu. Tu dia. Baik, adapun perkataan pada ketika sembelih, wallahu a'lam. Situ dah. Berapa yang boleh ni? Apa yang boleh? Boleh. Ngaji awal-awal tak jumpa dah. Jadi tidak selak benak. Mana nak nanya kau dia? Nak tanya kau dia. Kau pak salah nampak kau tak tadi tu. Jelas belakang ni. Baik. Jadi kalau duduk kedai kopi nak ke mana ni? Sudah kerja. Juga ke? Tapi dia tubik juga tu. Tambah sunat. Dah ayat ni lagu mana? Ya dah. Kau ingat je tu. Kamu ingat tak Haji Ibn Ayat kamu kata tak Haji Daud ngaji dulu pun dia kata tak wui ayat. Kau nak buat kebe dia. Dia tak wui. Ya dah tu. Begitulah. Tapi kalau misalnya kalau salah sebut juga. Nak tak klik ya. Pendapat hal tadi ya. Okey, itu sahaja wallahu a'lam. Insya-Allah kita jumpa pula minggu ya akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.